Sampai Roti de Forest. Salsa teh. Sedap. Sedap sama macam Dolly Dimsum. Haris. Kak ni, pijit ayam untuk panggil pelayan. Hai, good morning. Hari ni kita orang nak breakfast. Sekarang jam berapa? Jam 9 suku. 9 suku baru nak pergi breakfast. Kita nak pergi breakfast dekat Hati, sabar, Hati tengah cakap. Kita nak pergi breakfast dekat Roti de Forest. Boleh lah, 1,500. So Berapa dah kalau tu? 1,200 boleh tak? 1,200. Orang 200 lah. Seorang 100 tak? 200. Boleh. 1,200. 200. Poting market buka pukul 3 petang. 3 petang. Balik hotel dulu. Balik hotel dulu kan. Balik hotel dulu. 100. Okey, 1,200 untuk satu hari. Bolehlah seorang 200. Hey, baby girl. Betul kan? 1,200. So seorang 200 baht. Untuk sehari punya tuk-tuk. Tak sehari tau. Sehari tu means banyak tempat lagi kita nak pergi. Kita on the way nak pergi breakfast. Sampai Roti de Forest. Kita breakfast. Ramai dah tau. Dia open pukul 6. Ada lembu. Mana? Dekat sini. Ada apa? Ikat ada tu. Tu ada lembu. Anak kau tunjuk ada lembu. Okay, ni cara order dia lah. Tulis kat dalam ni. Alamak, basah lah. Ya, sini. Dia banyak nasi juga. Nasi ada ni gyoza. Jangan dekat-dekat. Tapi tengok sini je pun nampak juga Res. Harga pun okey je. Boleh lah. 49 macam harga dekat Central Heartnya semua tu. Okey. Ya. Normal price lah. Dia memang banyak yang dia memang banyak pancake pisang ni je. Selain tu ada apa lagi? Inilah breakfast. Oh, selain tu dia ada juga macam kuih tiaw. Ada noodle lah. Noodle. Telur dadah, kengsom seafood. Oh, macam-macam. Pat kerapau seafood. Roti. Cuma dekat sini dia famous dia banyak jenis roti. Roti macam banana pancake tu kan. Oh, okey, sangat banyak pilihan. Kenapa tak muka yang kat situ? Ya, Kak. Cakap. Hai, hari ni ya nak makan apa? Makan nasi. Yang makan apa hari ni? Roti. Tapi yang asyik. Apa jadi? Dihantar ke? Hari makan elok-elok hari. Ni pak kerapau daging, sinoniknya daging. Ni apa nama? Rabu suun. Abu suun pedas. Yang ni apa biar Kak tunjuk daging di dalam? Pau Salsa teh. Sedap. Sedap sama macam Dolly Dimsum. Aku ada beli lebih dia. Beli dua. Panas. Total makan tadi 415. Total dengan tengoklah banyak makan ni dalam RM50 je. Yang ni total berapa? 678. RM60. Kira kau punya. Mana aku nak faham? Tengok. Apa aku nak tahu aku makan apa ni? Mana roti Nutellanya? Ni English breakfast Siapa punya English breakfast? Itu je lah yang tahu. breakfast tea. Nasib baik aku ada ambil air yang perkataan macam ni. Dah settle makan. Tuk-tuk tadi dia tunggu kita orang kat luar. Kita orang dah bayar untuk satu hari tu kan.
Dia dah tunggu kat luar. Ha tu, pakcik tu dia dah tunggu. Yang tu, pakcik tu. Dia tunggu. Kita dah settle makan. Kenyang. So sekarang kita dekat atas tutuk. Kita nak pergi Chang Puak Camp. Yang tempat ada gajah tu. Dia sebenarnya zoo lah. Tapi dia punya sumber tarikan dia gajah kat situ. So stay tune. Jumpa kat sana. Boleh ke Mami duduk dekat situ? Aku duduk dekat situ. Oh, tu. Kita dah sampai. Okay. Kita sekarang dekat Chang Puak Camp. Camp macam dekat gambar tak ada. Tak ada. 150 baht harga show ya. Harga show pun bayar separuh. Kalau kanan. 150 baht. Berapa? 120. Tak sampai 120 kena bayar 150. Tak payah. Kalau- Berapa? Tak sampai tak lebih pada 120. Kena bayar ke? 150 baht. Kalau lebih pada 120 400. Mama Aris. Kalau ambil. Aris, kita nak bagi ni makan. Binatang makan. Lepas tu kita tengok show elephant. Okey tak Aris? So korang tak naik lah. Aku je lah naik Ha. So, Bayar situ. Okey, dua orang kakak bayar kat situ nak. Total 3 orang 1050 baht. Makan gajah tu. Ha, bagi makan gajah, tengok show gajah. Makan gajah tu apa tebu? Pisang. Gajah mana makan pisang? Makan. Yang gajah sini makan. Mana? Ya. Pegang. Dia kat cakap ambil. Mana? Ila je lah kita pergi. Mana nak dapat? Ni, bagi ni je. Dia kata tukar dengan ni. Ha ni? Berapa? Feeding tu 2 kotak dapat. boleh ke Nana bagi dia banana? Boleh. Tapi nanti yang kat sana. Tak nak. Satu kok. Aris tak habis boleh makan. Yang ambil ni lah. Anak satu je. Anak satu je. Yelah. Satu bayar. Bagi. Nanti tu. Anak satu je. Yang tu lah yang tu. Yang belakang sebelah kau tu kak. Ha. Boleh? Boleh. Ya. Bi, ambil. Pegang. Biar akak dengan Atia. Ya. Aris. Aceh nak. Atia ni kau makan Atia? Tak boleh makan? Dia nak bagi. Oh nak bagi. Oh beraninya. Cepat. Tarik. Cepat. Tunggu nanti on the way gajah tu. Oh muka. Bagi lagi. Ya. Bagi ya. Ya. Why? Ya. Aris, you want more? Bagilah satu-satu. Ambil satu. Tak apa, tak payah cabut. Bagi dia semua. Bagi dia. Aris tu. Depanlah sikit, kesian dia. Dekat. Agak tak berdarah sayang. Depan sikit Aris. Depan sikit, tangan tegak. Tak tu pakcik mengaji. Tutup cepat panggil. Alah dia tak datang sini lah. Tarik ke depan lah. Janganlah tarik.他的鼻子会用吸的。 Depan nah. Mak tarik lah. Yang tu abang yang tu. Itu Aris, abang. Tak, yang tu abang. Aris lah. Yang tu abang. Aris.
Jom bagi yang kat sana tu. Cepat. Jom. Let's go. Aris, nah. Ya nak ada ni ke? Ya kat pipi boleh? Nak. Hati nak juga ke? Tak lagi sekali. Aris pun nak. Aris gambar apa? Abah gambar janitor. Sekarang sekarang pukul berapa? Kita nak bagi makan. Hilman, sini Hilman. Dia kata masih. Oh. Ni tak ada kau lepak. Sinilah. Jom. Binatang apa ni weh? Warna putih ni weh. Nampak menakutkan je binatang ni. Kangaroo putih ke? Dia boleh bagi makan, nanti dia datang dekat dia. Dia peluk dia. Nak ke? Sebab nak ada video ni. Weh, ya Allah, carut. Dia buat. Belakang. Okey. Peluk. Bye-bye. Dah tutup. Ya, senyum ya. Ya kat telinga aku ni kenapa? Hati apa kan tangan? Boleh ke Abang pergi dengan Aris takut? Bukan Aris lah. Baba jangan pukul. Bukan monyet kampung awak tu. Aku dah cakap kenapa masukkan budak penakut ni. Tukar boleh tukar. Alah pandai ni. Dekat sikit tu. Nampak tak sakit pun tangan dia. Minta. Tak sakit pun. Pandai. Tangan halus. Tangannya kecil-kecil je. Dia baik. Oh, ni kena bayar juga. Kau naik kah? Ni sebab dia. Oh shit, bagi tu lah. Dia punya tu lah. Aris, Aris. Boleh pegang. Takutlah. Takut. Halo, action. Nam. Jom. Cepat Aris, Bi. Bagi carrot cepat. Kita nak pergi show. Cepat Aris. Tu yang tu. Panas tu. Aris dengan ibu. Kau mau foto. Tu lah yang kat bawah tu kesian. Pusing. Baba sini Baba. Are you rabbit? Dia bunyi Dari depan sikit, kesian mulut dia. Kau acah-acah dia tu Aris. No. One more. Sakit. Oh, tu apa namanya tu? Mak Watusi. Mak Watusi. Apa itu Watusi? Bukan. Tapi poni. Aris, mari bagi Aris. Oh, wow, take picture 200 baht. Okey, pergi
Tak. Dia kena beli ni makanannya. Aku rasa show dah start lah. Mana? 11.40. Dah jauh Iman. Jom kita nak tengok show. Sekejap. Leo. Ha. Loh, Ila terkena tangan acik pula. Ambil tu yang ambil tu ya. Biar tu. Mana? I'm basic. Hmm. I miss the banana. Hati anak. Anak. Last one. Loh. Carrot boleh? Okay, boleh. Boleh. Pandai Aris. Tak ada, barang tak ada. Ya. Tak payah rekod je. Kita nak menembak. Tengok ni. Just one question. Straight tangan. Oh. Tenang dulu. Tak kena apa pun. Atas sikit, tenang. Tenang dulu ya Mak Iman. Kita dah sampai tempat makan lunch. Kita nak makan dekat baca. Pandai baca Kalau pandai baca. Kutang Ina. Hanging. Wah, tengok dia, Okay. dia buat ni. Dia punya air sampai jadi biru macam ni. Jalan. Ni kau pula jalan depan.
Kena ni. Oh, kau nak depan dia. Selamat datang. Tu boleh naik perahu. Jadi, cepat unik tu mana? Tadi. Ni. Okey. Dia kena untuk panggil waiter, dia kena picit ayam. Biar Kak picit ayam. Dah, aku picit dari tadi dah. Ni tengok ni cara dia cakap ni. Picit ayam untuk panggil pelayan. Kalau pelayan tak datang juga, kita orang yang akan jerit sendiri bunyi ayam. Dah, cabut. Ibu pun cabut dah. Biar Kak siakak masak apa biar Kak? Siapkan steam limau. Ke tak nak? Siakak steam limau. Confirm besar. Besar tu orang sebelah. Besar macam itulah. Betul ni. Tangan je gini kan. Kerabu mangga. Ini nampak besar berhenti je. Okey, kerabu mangga okey. Pilih air awak tengok air kat situ. Boleh ayam? Biar ayam Kita nak order air yang besar ni, nampak? lychee tea. Okey. Sebab kata Afiq memang besar sebab dia pegang 2 tangan. Kan? Kalau Nak kecil sayur tak? Nak sayur tak? nak kangkung belacan. Kangkung belacan Thailand. Nak hujan, tengok tu gelap dah langit. Harap-harap tak hujan lagi lah. Jatuh ya. Biar kita orang makan habis dulu baru hujan. Kalau tak kena cabut lari. Air Itu bukan longan gunung berapi dah sampai. Gila. Aduh, sibuk lah budak ni. Oi. Yang satu yang. Aduh. rambutan. Rambutan hati lah. Dia pakai rambutan ke? Dia makan rambutan. Dah duduk bawah hati ah. Aduh. Orang punya pula makan. Sedap tak? Ini air bunga telang madu. Amin. Khairul Aming. Nama mana? Ni semua air-air kita. Kecil gila doa air dia. Ni besar ni tau nampak pegang ni. Kawan. Tapi nak cakap sampai ini tiga rasa. Haris, you tanda. Look sana. Belakang sikit, belakang sikit. Ini ada api tau ya. Tapi dia bukan macam Belum lagi, baru sikit lagi. Haris, ni abang jaga. Telur seorang satu couple lah. Telur dadah. Telur dadah. Betul lah tak muat lah. Mejanya. Pinggannya pula bentuk daun, bukan main besar. Bentuk daun pinggan ni. Ni lidah UL. Ini lidah goreng bawang. Lidah lembu. Bawang goreng putih dia ni sedap tau. Okey, seafood dia sekali dengan ikan. Ada ikan. Boleh lah aku nak ekor kan. Ikan apa kecil ni? Ikannya dah potong. Lepas tu udang dia, potong udang dia. Tolong jangan. Sedap ke? Dia yang bersusu. Dia berlemak kan yang dia letak susu cair. Lepas tu dia pakai ni, panggil ketumbar Jawa tau. Dia bukan pakai daun ketumbar biasa. Okey. Luar dah hujan. Sambal belacan tak dia. Kalau datang hujan, nanti dia turunkan tirai ni. Tapi tak adalah kabur sangat berhujan. Dapat juga ranger apa? Tempias-tempias tu. Kena tak? Tutup macam tu. Dah, okey lah sikit. Kerabu mangga. Telur masin. Tapi tak tahu macam mana boleh. Dia ada telur, ada sausage, ada sotong rebus, udang rebus, timun. Lepas tu baru kerabu mangga. Apa yang hitam tu? Kan? Ikan bilis. Habis. Settle. Finish. Finish waste ya? Nak kena bungkus lagi. Kenyang. Anak nak
Alhamdulillah. Ada jangan. Budak-budak pakai baju yang sama. Oh, Atia baju lain Tadi macam dah masam. Kita tukar baju seluar yang selesa sikit lah. Sebab tadi dah basah. Kena hujan sikit tadi. So, kita naik tuk-tuk kita yang tadi. Okay, sekarang kita dah berada di floating market. So, dia punya environment. Dia punya apa? Vibe. Environment aku cakap. Betul lah juga kan? Lepas tu sedap baru lepas hujan. Sejuk je. Hanya bulan 7 pertengahan je dah hujan tau. Selalu kita expect hujung bulan 7. Satu kita pergi out pertengahan. Rupanya pertengahan ni pun dah kerap dah hujan. Petang hujan, pagi panas. Petang hujan, tapi nasib baik ada untung sikit kita. Petang ni dia macam dah tak ada sangat dah. Semalam sampai malam renyai tau. Ni semalam kita orang beli 300. Sama design. Yang ini 200. So better beli dekat Asian Night Market. Floating market. Dah jom turun cepat je. Sangat mencabar lah bawa budak-budak jalan. Dia nak lari macam hidup-hidup terus belajar berlari, tak belajar berjalan. Mama Arif janganlah main air tu. Astagfirullah. Kita turun Jom kat situ jalan dia. Kau kan lagu raya tadi. Dah. Online pula turun 1, 2, 3 tu belakang. Ya. Tu belakang muka makcik tu. Bila? Gauk putih tu. Arif pandang depan. Joget-joget anak aku. Cute gila bag ni. Harga 100 baht je. Boleh lah bawa pergi pantai. Kan? Kita beli. Kita nak beli oyster omelette. Halal tau, ni Muslim punya kedai. Minyak boleh. Lee Garden, last checkpoint. Nak balik hotel dah. Ni tengok kiri kanan kita ni kan, semuanya urut. Okay, settle untuk hari ni. Yeah. Nak balik. Dah penat gila daripada pagi. Ni malam last night. Dah beli macam-macam, dah makan, dah kenyang, nak balik. Nak tidur. Besok jumpa last day. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Okay, lompat. 1, 2, 3. Yang ni madu.
Yang ni madu kelapa. Kan sedap.